macam mana anda nak datang dekat event Santaima. Nak join untuk beli Grab korang punya Zinda dekat event ni. Korang akan turun daripada eskalator. Macam korang nampak eskalator tu, turun terus masuk kanan. Lepas tu jom saya bawa jalan-jalan. So korang akan masuk dekat jalan depan ni. Korang akan masuk ikut parking lah. Kalau dia naik kereta, dia akan parking depan ni. Korang akan terus nampak booth-booth kat sini. Tapi kalau korang nak cari Zinda, korang kena masuk kat dalam lagi. So korang akan jalan lagi. Macam yang korang pergi event-event sebelum ni. Tapi kali ni saya nak bawa korang sikit lagi. Kita nak sampai dekat main entrance lah. Korang akan terus sampai dekat Heritage Valley, Santaima punya main entrance. Dan sekarang ni saya nak bawa anda semua masuk ke dalam. Kita tengok apa yang ada dekat dalam. Korang masuk je dekat dalam bahagian indoor ni, korang akan terus nampak booth Zinda. Dekat sini dengan bertemakan Stranger Things, Spray and Slay. So dekat sini of course kita ada macam-macam. Ada Black Edition, ada 32ml, ada 15ml, freshener, deodorant, body spray dan macam-macam lagi. So jangan lepaskan peluang, share video ni dekat semua partner korang yang korang datang Santaima ni. Let's go.